Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Saiful bin Ahmad, tak di Taman Utama Jaya, Perlis, dan seterusnya bekerja sebagai seorang usahawan dalam bidang agro dan urusan dalam financial consultant. Anak saya bernama Nurmadina Fakihah yang telah berumur 5 tahun. Bersama Cilik Ilmu ni dalam masa 8 bulan, dan insya-Allah seterusnya akan meneruskan bersama Tadika Cilik Ilmu pada tahun hadapan. Untuk makluman, sebelum ni anak saya juga seorang lagi telah bersama Cilik Ilmu, iaitu Muhammad Syafi Haras. Dari segi penelitian saya yang istimewa ni, saya tengok daripada modul pembelajaran yang ada di Cilik Ilmu serta tenaga-tenaga pengajar yang saya dapat tengok mesra dengan anak-anak. Kongsian pengalaman mengenai anak, saya tengok anak saya ni karakter dia seorang yang apabila dia jarang menerima arahan-arahan daripada ayah dan ibu lah, tapi di sebaliknya, bila saya tengok dia di sekolah tu, bila dia balik dia mengamalkan apa yang cikgu-cikgu dia ajar lah. Kalau dari segi kita tengok bacaan-bacaan solat, maksudnya aktiviti-aktiviti yang dia buat di sekolah, dia dengan secara kita lihat di rumah, dia dapat buat itu di rumah. Pengalaman lain yang unik bagi saya tengok anak saya ni, bila dia nak menasihat sesuatu pada ayah dan ibu dia akan membuat satu contoh terlebih dahulu. Yang saya tengok kat sini, yang saya tak boleh lupakan, apabila dia nak katakan sesuatu benda. Contohnya dia kata, kalau di segi karakter, kita tengok kalau orang tu jahat, selalu orang jahat ni selalu marah orang, tapi bila dia nasihat ke ayah dia jangan selalu marah dia. Nanti itu adalah satu sikap yang tak elok bagi dia. Last sekali, harapan saya untuk TCI semoga terus maju dan kekal konsisten jadi tadika yang terbaik. Saya harap TCI dapat terus melahirkan anak-anak yang bukan sahaja bijak dalam pelajaran, tapi juga berakhlak mulia, berdisiplin dan ada keyakinan diri yang tinggi. Saya juga berharap TCI boleh terus menambah baik program menarik supaya anak-anak sentiasa seronok belajar dan ibu bapa pun rasa yakin untuk hantar anak ke sini. InsyaAllah dengan usaha berterusan guru-guru TCI, saya percaya tadika ini boleh menjadi pilihan utama ibu bapa dan melahirkan generasi yang hebat pada masa depan.